Okey. Ni serius. Kau bayangkan kau buat kerja 30 tahun, kau kerja hakiki, kau buat part time, lepas tu kau buat YouTube lah, affiliate lah, apalah. Kontrak government lah macam aku kan, tak kisahlah apa yang kau buat. Tiba-tiba kau dah nak pencen. Kau ada 500,000. Mencari kerja. Assalamualaikum. Hari ni kita akan faham dua konsep penting bila kau nak pencen, iaitu capital growth dan juga capital liquidation. Dua perkara ni akan menentukan korang boleh bersara dengan tenang ataupun terpaksa bekerja semula. Capital growth bermaksud nilai pelaburan korang tu meningkat dari masa ke semasa. Macam dana pencen KWSP tu kan, biasanya dilaburkan dalam saham, bond ataupun hartanah. Itulah yang dipanggil capital growth. Korang tengok graf ni. Aku bukan nak cakap pasal growth ni sangat lah, sebab aku yakin korang-korang ni mestilah pandai-pandai kan bab growth ni. Mungkin ada yang dah capai, mungkin ada yang dah terlebih-lebih pun. Ada yang dalam wang fiat, ada setengah tu dalam bentuk emas. Macam-macam lah zaman semua moden ni kan, dalam bentuk kripto lah apalah dan lain-lain. Yang aku nak tekankan ialah bab selepas pencen tu, yang capital liquidation tu, lepas bersara. Dalam capital liquidation pun sebenarnya dia ada dua cara. First, purely liquidation lah. Second, ada appreciation. Yang first bermaksud korang mula keluarkan atau jual pelaburan korang selama ni ataupun apa yang korang kumpul selama ni untuk bayar keperluan hidup korang. Contoh, korang keluarkan daripada 500,000 tu korang keluarkan 3,000 sebulan untuk belanja. Kalau tak ada lagi capital growth, duit simpanan korang akan makin susut. Oh lupa, ni aku cakap untuk orang yang bekerja sendiri, makan gaji, kerja swasta. Kalau orang pencen kerajaan tu, korang letak tepi lah. Korang untung sikit, tapi ada juga bahaya dia. Kejap lagi aku boleh cerita kot. Okey, sambung. Kalau dana habis umur 75, tapi korang hidup sampai umur 85, itu jadi masalah sikit lah. Sebab tu penting untuk ada strategi, bukan sekadar simpanan, tapi tahu bila dengan macam mana korang nak uruskan duit tu. Jom kita lihat perbezaan antara capital growth dan juga capital liquidation. Capital growth ni bantu korang punya dana untuk bertambah. Capital liquidation bantu korang nak guna duit tu. Capital growth berlaku sebelum bersara. Liquidation berlaku selepas bersara. Apa risiko yang ada dekat capital growth ni? Risiko capital growth, pasaran jatuh ataupun inflasi. Risiko untuk capital liquidation, dana boleh habis terlalu awal. Jadi apa strategi terbaik? Mula simpan awal, buatlah apa-apa kerja yang korang boleh buat. Jangan keluarkan duit persaraan tu terlalu banyak dan terlalu cepat. Dan yang ketiga, aku sebenarnya nak cakap suruh buat pelaburan lah selepas, walaupun korang dah bersara. Tapi yang ni aku takut sikit lah. Pasal aku rasa sebenarnya korang boleh melabur pada waktu muda je. Bila dah tua ni, tak payahlah melabur. Bila korang tua ni takut, kalau korang termasuk ke perangkap samar lah katakan, lepas tu korang dah tua, dah tak boleh nak start over, kesian lah. Dengan kesihatan lagi pada waktu tu, dengan tenaga lagi korang dah tak sama dengan waktu muda. Aku adalah satu kisah ni, sedih jugalah. Tan Sri tau, aku tak tahulah dia hidup lagi ke tidak. Dia dah tak sihat dah. Pada waktu aku dengar cerita dia ni, dia dah tak sihat dah. Cerita ni memang rapat lah dengan aku, sebab pelaku dia tu ialah kawan aku sendiri. Di mata aku, kawan aku ni memang hebat lah kan. Tapi aku tak sangka lah dia boleh buat benda macam tu kan dekat orang tua tu kan. Aku faham lah itu sebenarnya masalah market. Tapi sebenarnya patutnya kawan aku tu dah tahu dah. Kalau kita dah tahu orang tu dah tua, tak payahlah nak suruh dia invest yang teruk-teruk sangat, yang risky sangat ni. Time tu lah nak masuk saham lah bagai kan, dah tua-tua pun. Puan Sri tu nak menuntutkan duit dia sampai datang rumah naik Grab tu. Sebab nak tanya pasal duit tu pun rasanya dah tak ada dah. Kereta dah tak ada, sebab tu lah naik Grab. Banglo pun dah jual, duduk rumah sewa. Tan Sri dah tak sihat, nak pergi hospital apa semua. Aku sedih lah dengan cerita macam tu. Punya sedihnya aku sampai aku dah tak tanya lah pasal orang tu kan. Pasal aku tak nak dengar. Aku bukan tanya direct dengan kawan aku lah. Aku tanya kawan kepada kawan kan, yang tahu pasal cerita lah. Tapi lepas tu aku dah tak tanya lah. So yang keempat, korang buat bajet lah. Dan kira jangka hayat korang. Kau agak-agak je lah. Memanglah benda ni Allah yang tentukan kan. Ajal dan maut ni memang apa ni lah. Tapi tengoklah, kau agak-agak tu dari kau tengoklah track record kau kan. Macam aku lah kan. Aku punya anak aku tak sempat jumpa atuk aku. Jadi sebab dia mati awal lah. Kemudian anak aku pun tak sempat jumpa bapa aku, arwah bapa aku. Sama sebab dia mati awal juga. Jadi aku boleh agak macam aku pun mati awal juga.
Tapi tu semua ketentuan Allah lah kan, bukan kita yang set. Cuma kita agak-agak je. Sebab tu lah aku buat video-video ni dekat YouTube. Nanti kalau cucu-cucu aku tak boleh nak tengok aku, tengoklah video ni. Boleh lah tengok atuk dia macam mana sebenarnya kan. Kira aku ni kalau sampai umur 70 tu pun aku kira macam nasib baik sangat lah. Okay, lompat balik yang pasal tadi. Kan aku cakap kan, yang first tu ialah purely liquidation. Second ialah ada appreciation. Second tu maksudnya dalam kau ambil duit kau tiap-tiap bulan tu pun kau tetap juga melabur. Tapi bukan tempat yang sangat risky lah. Contohnya kau letak dekat dalam ASB, kemudian kau ambil duit tu setahun sekali ke untuk perbelanjaan kau untuk tahun tu. So tahun depan kau boleh ambil lagi. So that kau akan dapat sedikit appreciation daripada berapa amount yang kau letak tu lah. Tak pun kau simpan je dekat money market. Banyak tempat yang ada money market ni, kau boleh pilih je mana-mana yang kau suka. Philip ada satu money market yang Islamic. Return dia pun agak okay. Lepas tu kau boleh buat auto credit tau. Auto credit, auto debit. Maksudnya tiap-tiap bulan daripada akaun pencen kau tu dia akan keluarkan some amount of money yang kau tentukan sendiri dan dia akan masukkan dalam bank account kau. So aku cakap Philip lah sebab aku ex Philip. Jadi itu yang aku tahu kan. Aku rasa tempat-tempat lain pun ada juga tapi kau kena check lah yang mana yang ada kan. Tapi kau jangan melabur yang teruk-teruk punya lah. Bila kau dah tua ni dan kau ada duit, kau akan nampak benda lain tu nampak macam oh ini mungkin pintu rezeki aku lah ni kan. Padahal masa muda pun kau boleh je dapat peluang macam tu, cuma kau tak ada duit kan, so orang tak datang pun dekat kau kan. Dah tua-tua ni baru nak melabur dekat tempat-tempat macam tu, takut nanti kita dengar yang indah-indah je, yang tak indah siapa pun tak nak cerita kan. Yelah, siapa yang nak cerita bodoh dia kan. Aku ingat lagi aku kerja dengan satu pakcik ni meniaga buah dah tua dah 60 lebih kot. Dia jual buah, ada duit lah sikit kan. Dia macam terlepas cakap lah dekat aku masa aku tengah minum-minum dengan dia terlepas cakap dengan aku. Dia cakap dia invest dekat Quantum Metal lebih kurang 40,000 lah. Aku terkejut lah kan. Lepas tu aku tanya dia, 40,000 letak dekat Quantum Metal. Tapi orang-orang ni, orang-orang memang takkan nampak dia bodoh lah kan. Jadi dia cakap, walaupun dia dah kena 40,000 duit tu tak dapat lagi. Tapi dia boleh cakap kat aku apa tau. Itu bukan tipu. Dia cuma proses dia je yang lama. Nanti lama-lama dapat lah balik duit tu. Aku masa tu pun aku angguk je lah. Macam, boleh dapat lagi boleh dapat lagi Tengok, siapa yang nak cerita yang dia kena tipu. Dah kena tipu pun masih lagi nak kena nampak pandai. Jadi kesimpulannya, capital growth bantu duit korang membesar. Capital liquidation bantu korang untuk hidup nanti. Dua-dua pun penting tapi korang kena rancang awal lah. Jadi korang dah ada perancangan untuk korang punya capital liquidation ke belum? Kalau korang suka video ni, tekan like, subscribe dan kongsikan dengan kawan-kawan korang. Tinggalkan komen umur berapa korang nak bersara dan apa strategi simpanan korang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.